بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: muka surat 16 17. قال المؤلف رحمه الله تعالى. Berarti macam mana? Baris yang keempat. Dan adapun berlemah lembut dengan orang yang mukmin itu. Dan adapun berlemah lembut dengan orang yang mukmin itu, maka datang ia akan dia atas rupa yang elok. Ini kitab Kashful Ghaibiyah, menceritakan tentang gaib datang daripada hadis, perkara yang gaib, perkara yang kita tak nampak. Jadi kita yang kata rukun iman, kita kena percaya kepada alam akhirat. Salah satu daripada rukun iman iaitu kita kena percaya kepada hari akhirat. Jadi salah satu daripada alam akhirat iaitu alam barzakh, yang dikatakan alam kubur, alam barzakh. Jadi semua manusia akan berada di dalam alam barzakh. Cumanya di situ, adakah kita terpilih golongan yang mana mendapatkan taman-taman syurga Allah, ataupun kita tidak dipilih oleh Allah berada di dalam taman-taman neraka Allah, wal'ayazubillah. Sambung daripada yang kata babur rabi' fi ahwal malikil maut. Cerita kata pada menyatakan kelakuan malikil maut, betapa ia mengambil segala nyawa, dan menyatakan setengah daripada kelakuan kubur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, atas sikit tu. Wujuh yawma izim musfirah, dhahikatum mustabshirah. Allah kata beberapa muka pada ketika itu bercahaya-cahaya, lagi suka, lagi menyukakan atas salah suatu daripada dua takwil. Allah kata pada hari itu muka-muka manusia, orang yang beriman. Di sini muka-muka orang yang beriman itu bercahaya-cahaya, lagi suka, lagi menyukakan atas salah suatu. Itu rupa orang yang beriman ketika mana dia nak mati. Jadi kita semua akan mati
dan kita akan dijemput oleh dua orang malaikat, iaitu malaikat Malikul Maut. Cerita dah itu ni, dia khabar kepada, dapat khabaran daripada Allah Subhanahu wa taala, datanglah malaikat kepada kita dengan kesukaan, suka malaikat, iaitu malaikat rahmat, datang bersama dengan malaikat Malikul Maut. Beberapa orang malaikat, 4 orang malaikat datang kepada kita, orang yang beriman ni, orang yang soleh. Yang kata orang yang beriman yang soleh, mukmin yang baik, mukmin yang soleh, mukmin yang baik ni datang kepada kita hal keadaan mereka itu suka, dalam keadaan kesukaan. Dan datanglah malaikat, yang kata malaikat azab tu datang kepada manusia. Manusia yang derhaka kepada Allah. Itu mukmin yang asi, mukmin yang melakukan maksiat kepada Allah, yang mana tak ada nak bertaubat kepada Allah. Dia tak sempat nak bertaubat kepada Allah. Datanglah 4 orang malaikat, dan malaikat yang pertama, iaitu malaikat maut ni, datang dalam keadaan seteru Allah. Seteru Allah dengan kasar dan marahnya malaikat. Itu bulan lepas kita baca. Habis daripada situ, dan adapun berlemah lembut dengan orang yang mukmin itu. Sambung daripada situ tu, malaikat ni malaikat rahmat dan malaikat Malikul Maut datang kepada kita ketika mana kita nak mati. Datang hal keadaan mereka itu datang berlemah lembut. Berlemah lembut. Maka datanglah ia malaikat ni, akan dia orang yang mukmin yang mana dekat nak mati ni, atas rupa yang elok. Dia datang kepada kita hal keadaan dia rupa yang elok. Itu kata malaikat rahmat. Malaikat Malikul Maut datang kepada kita dalam keadaan rupa yang elok, rupa yang baik. Dia tengok cahaya sejahtera hamba Allah ni datang kepada kita dalam keadaan yang lemah lembut. Tu malaikat. Di situ dah nampak dah kebaikan yang kita akan dapat daripada Allah Subhanahu wa taala disebabkan kita beramal soleh di atas dunia. Dan tersebut di dalam Ihya Ulumuddin, tersebut di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin bagi Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Ihya Ulumuddin, kitab Ihya Ulumuddin dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Cerita daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Cerita ini riwayat daripada Ibnu Abbas. Siapa dia Ibnu Abbas? Abdullah Ibnu Abbas. Dia tulis itu Ibnu Abbas. Tulis di situ Abdullah Ibnu Abbas. Ada nama. Radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah Taala meredha kedua-duanya. Bahawasanya Nabi Ibrahim alaihi salam adalah ia seorang laki-laki yang sangat cemburu. Yang sangat cemburu. Betul? Seorang laki-laki yang sangat cemburu. Kita baca lagi pas ke depan, saya kita jumpa. Dan adalah baginya rumah yang Nabi Allah Ibrahim ni berbuat ibadat di dalamnya. Dia buat ibadat di dalam rumah tersebut. Maka apabila keluarlah Nabi Allah Ibrahim ni daripadanya rumah tu,
maka dikunci ia akan pintunya, pintu rumah. Tu. Maka masuklah ia pada suatu hari. Maka masuk ia pada suatu hari. Di situ dia kata adalah ia seorang laki-laki, Nabi Allah Ibrahim ni, yang sangat cemburu. Cemburu ni kita kata berhati-hati. Itu maksudnya cemburu, yang ni berhati-hatilah. Kita kata ni berarti sungguh. Ni yang makna kata dia ni disiplin. Disiplin ni. Maka berkatalah, maka dikunci ia akan pintunya rumah tu, maka masuk ia pada suatu hari, maka tiba-tiba seorang laki-laki di dalamnya rumah itu. Satu ketika dia kunci pintu rumah dia, bagi rapat-rapat, bagi molek, dia keluar. Bila dia keluar, lepas tu dia balik, dia buka pedayam dia tu, rumah dia tu, dia tengok ada dalam rumah tu satu orang laki-laki ni. Maka berkatalah Ibrahim, Nabi Ibrahim ni, siapa yang memasuk ia akan nikah? Siapa yang awak masukmu dalam rumah aku ni? Padahalnya aku kunci rapat dah tadi. Maka jawablah ia laki-laki jadi yang ada dalam rumah dia tu. Baginya Nabi Ibrahim ni telah memasuk akan daku. Memasuk, bukan memasak. Boleh baca belakang. Memasak boleh baca, memasuk. Telah memasuk akan daku, akan dia, oleh tuannya. Dia kata telah memasuk akan daku, akan dia, oleh tuannya. Ada tuan yang awak masuk aku dalam rumah ni. Maka telah berkatalah Ibrahim, Nabi Ibrahim ni, aku tuannya. Akulah tuannya. Kamu kata tuan ada tuan lain. Aku tuan rumah ni rumahku. Bukan rumah orang lain, rumahku. Saya kata betul lah. Maka berkatalah ia baginya laki-laki tadi, telah memasuk akan daku oleh, maka berkata ia baginya Nabi Ibrahim ni, ia iaitu laki-laki tadi. Domain tu kita tatip bagi molek. Maka berkata ia laki-laki bagi Nabi Ibrahim ni, telah memasuk akan daku oleh orang yang terlebih memiliki baginya daripada engkau. Orang tu yang mana milik bagi kau. Buatmu, milik bagi kau ni mana? Orang tu yang duk buatmu ni, yang jadi mu. Yang duk jadi mu tu orang tu. Orang laki-laki ni kata kepada dia. Maka berkatalah Ibrahim, siapa engkau ni? Daripada malaikat kah? Bila dengar lagu tu, Nabi Ibrahim kata selalulah, siapa engkau? Mu ni daripada malaikat kah? Maka jawablah ia laki-laki jadi yang ada dalam rumah dia tu, akulah malikil maut. Akulah malaikat maut. Yang mana dirupakan kepada seorang laki-laki. Maka telah berkatalah Ibrahim, Nabi Ibrahim baginya malaikat maut ni. Adakah kuasa engkau bahawa perlihat oleh engkau akan daku, akan rupa yang engkau ambil padanya rupa akan ruh orang yang mukmin. Kalau lagu tu mu ni malaikat maut, lah ni mu cerita kat aku. Lagu mana mu ambil nyawa orang yang mana nak mati. Cara lagu mana mu ambil? Mu cerita kat aku. Mu ayat kat aku. Maka jawablah ia laki-laki tadi, bahkan. Maka jawab ia, yakni malaikat lah. Maka jawablah ia malaikat maut tadi, bahkan. Baik. Bahkan yang ni baik. Bahkan ya.
Tak, kita pasang makna dengan baik. Bahkan baik aku buat. Kata betul lah. Baik aku buat. Maka berpalinglah olehmu daripada aku. Lah ni mudah mu paling kat nu. Mu paling kat nu. Jangan tengok aku. Maka berpalinglah Nabi Ibrahim daripadanya. Maka tiba-tiba ia seorang muda yang lagi daripada baik muka. Lepas tu dia berubah. Atau orang jadi muda. Atau orang muda ni yang lagi daripada baik muka. Muka dia tu molek. Dan elok kainnya. Kain dia pun molek. Pakaian dia pun jangok molek. Bersih. Dan baik baunya. Bau pun molek. Bau pun wangi. Maka berkatalah Ibrahim itu. Bila Nabi Ibrahim ni paling kat orang muda tadi tengok. Ya Malikul Maut. Jika tiada berjumpa orang yang mukmin itu pada ketika hendak mati. Tadi dia suruh cerita ketika mana datang kepada orang yang nak mati ni lagu mana. Malaikat maut pun rupakan satu orang muda jadi seorang muda tadi dengan baik pakaian, dengan haruman, bau-bau yang sangat wangi. Daripada muka pun baik. Ini orang panggil dia rupa dengan orang muda yang soleh. Orang muda yang soleh. Maka berkatalah Ibrahim itu, ya Malikul Maut, jika tiada berjumpa orang yang mukmin itu pada ketika hendak mati. Kalau mu ni tak jumpa dengan orang yang mukmin, orang yang beriman itu pada ketika hendak mati, melainkan rupa engkau inilah nescaya memadalah ia. Nescaya memadalah ia. Kalaulah lagu ni kamu ni orang nak mati lagu ni, tak apalah. Tak apalah. Nabi Ibrahim kata kalau lagu ni aku tengok cara mu ni, mu rakyat ni, kelakuanmu ni, tak apalah. Boleh dah sekarang ni dah. Sebab apa? Bau wangi, pakaian molek, muka pejamuk bersih, tak rasa takut, tak rasa apa, molek. Kalau betul tak apalah. Memadalah. Nescaya memadalah ia. Nabi Ibrahim kata memadah, molek dah, teratur pun tak apa dah. Bermula inilah halnya apa dia? Kelakuan. Bermula inilah kata hal kelakuan duk cerita tadi ni. Malaikat dengan malaikat maut dengan Nabi Allah Ibrahim tu duk cerita hal keadaan orang yang mati. Dekat nak mati orang yang beriman ni, malaikat datang kepada dia pun cara yang molek, tiada menafikan masyaqqah keluar bagi roh itu. Kalau lagu tu dia terkelakuan, tiada menafikan masyaqqah keluar bagi roh itu pada ketika hela daripada tentera Malikul Maut itu. Kalau dalam keadaan macam tu, roh pun mudahlah nak keluar. Roh pun keluar dalam keadaan seronok. Kalau ambil daripada kaki naik sampai ke paha, lepas tu naik ke pusat, dia keluar tu dalam keadaan seronok lah. Seronok, tengok pun seronok, tengok tu dia turun lah seronok lah. Mutarik tak sedar. Sedar apa? Dalam keadaan seronok dia tengok malaikat tu pun seronok dah. Tak apa. Tu dia kata, tiada menafikan masyaqqah keluar. Kepayahan, masyaqqah ini kepayahan. Kepayahan keluar bagi roh. Mana kata roh tu nak keluar tak jadi payah, mudah. Pada ketika hela daripada tentera Malikul Maut itu. Ketika mana malaikat maut pakat duk berkalut nak ambil roh seseorang tu. Tu orang nak mati malaikat kalut. Sebab apa? Perintah daripada Allah. Sebab malaikat maut ni kita dah baca dah hari tu ni. Kita dah baca malaikat maut ni dia
ketua segala malaikat bahagian hal berkaitan mati ni. Kalau sebut kata mati ni dia lah ketua. Malaikat lain ada, ya ada. Banyak di bawah dia, orang kanan, orang kiri dia. Tak tahulah timbalan lah, apa bala semua ada. Atau kata malaikat maut ramai dia. Habis tu. Dan beberapa tentera daripada ahli rahmat. Tu kata malaikat maut ni beberapa tentera daripada ahli rahmat. Malaikat rahmat, ahli rahmat yang ni malaikat rahmat. Malaikat rahmat pun datang sekali. Nak beri rahmat kepada orang yang dekat nak mati. Yang senang kan nak mati. Mata mudah yang mati. Tak payah bang masuk kereta tu mati. Tak payah mati. Bang bagi kereta tu memang rasa sakit. Lepas tu nak mati tu. Macam-macam cara mati. Sakit mati ni. Tidak taklah nama orang panggil sakaratul maut. Yang kata sakaratul maut tu sakit nak mati. Kita nak mati tu kena dulu sakaratul maut tu. Orang lain kata tahu mati mudah mudah apa? Dia datang dengan sakaratul maut. Dia mai dulu sakaratul maut tu yang teruk tu. Nak mari malaikat dia mai sakaratul maut dulu. Baik sakaratul maut tu dia macam-macam. Tuhan buka dekat kita nak mati Dalam hadis kata Tuhan buka kita boleh tengok 7 petala langit. Kalau orang tu orang yang kata ahli syurga, dia boleh tengok syurga dia. Kalau orang tu ahli neraka, dia dah nampak dah neraka dia. Tuhan buka sat bukan lama. Nak bagi hijab yang Tuhan buat tu buka sat nak bagi orang tu tengok. Tu kadang-kadang kalau orang tu ahli maksiat tengok terjegir di mata, mati dan terjegir mata sebab apa? Terkejut. Ada setengah tu orang yang mukmin, orang yang baik tengok dan kadang tu terpesona macam nak teriak tu duk lari, tak ada lagu tu. Sehingga dia mengalir air mata. Sebab apa? Seronok. Bukan air mata tu dengan sebab tinggal anak-anak dia, tinggal bini, tinggal apa. Bukan masalah tu. Mengalir air mata dengan sebab seronok. Seronok tengok syurga tu. Siapa yang mengalir air mata? Tu kata tanda-tanda orang yang baik ni mengalir air mata. Berpeluh dengan sebab seronok. Bahagia yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Itu nak mati. Jika adalah mayat itu daripada ahli kebajikan. Kalaulah mayat itu daripada ahli kebajikan. Faham tak? Dan beberapa tentera malaikat azab jika ada ia daripada ahli kejahatan. Malaikat azab datang kepada orang tu kalau orang tu ahli kejahatan. Orang panggil mana? Mukmin yang maksiat. Mukmin yang maksiat ni dia tak ada nak taubat lah. Di atas dunia ni duk buat masalah dengan manusia, kita tak ada nak minta maaf dengan manusia. Dengan Tuhan kita boleh, dengan manusia tu tak payah. Kita ni kalau kita buat dosa kita dengan Allah, kita minta ampun kepada Allah, Allah Ta'ala terima taubat kita walaupun satu lautan luas terang mana pun Tuhan terima. Dosa dohaba lah kata aku dulu ni kalau nak sembang kata nama ekor ni terror Tuhan terima kalau taubat. Tak ada masalah, buatlah apa pun dosa apa pun besar Allah Ta'ala terima. Tu kata taubat nasuha. Tapi satu taubat yang payah Tuhan nak terima apa dia? Taubat dengan manusia, dosa kita dengan manusia. Dosa kita dengan manusia kita minta maaf kat dia. Ini masuk bulan puasa. Bulan puasa kalau orang dulu kata orang pakat minta maaf. Orang tua dulu kampung saya ni kalau bulan puasa kan pakat dia mampu jangan ada salah apa. Dia mau minta maaf kalau dosa, kita buat dah. Minta maaf ini fitri. Masa hingga dia Allah ada salah apa. Masa tu seronok. Tu tak apa kita jangan lupa ini fitri.
takut seronok di bulu rembang, bos terbang taruh manusia, malah tu bin jatuh itu. Sudah lemak tak dimakan, bodoh tak dimakan, peria tak dimakan. Ada apa saya begitu? Oh, seronok nak sambut anak-anak balik, terbang dulu ni. Oh, hebat kalau eret jalan, nak tamu tu, bulu lemak. Oh, sekarang ni. Maka padang ada anak ada 12 orang pakai motor tak tahu. Bangka dah tengok semangat bangka tu. WhatsApp masuk tu. Nanti ya, malahnya dia. Tadi semayang maghrib, semayang ni takbir sekali ni. Pakat dia nanti ya. Kita minta maaf kita pun cuma ini bateri minta maaf. Dia jadi passion orang Melayu. Minta maaf kita pun jumpa minta maaf kalau nak maaf dia tak apa. Biasa. Itu. Tengok macam arang lagu tu. Tak lagu tu dia jumpa peluk tu kita tengok. Biasa jumpa kita kalau kita tak bagi marah dia tengok kita macam adik-adik dia. Padahal kan kita kan adik-adik dia pun dia peluk kita cium bilang piping. Kita tak jumpa marah mundur dekat sikit bawah. Tu kita kasih mengasihi. Tu marah habis tu. Dan bersalahan ulama pada qadar mereka itu. Dan bersalahan ulama, bersalahan pendapat, bersalahan pendapat ulama. Ulama ni kata lagu, ulama ni kata lagu ni, ulama ni kata lagu ni, atau panggil bersalahan ulama. Bersalahan apa? Pada qadar mereka itu malaikat qadar. Yang ni berapa banyak? Qadar ini sakat mana banyak? Sukatan lah, qadar ni sukatan lah. Berapa banyak? Tak tahu. Ulama kata, maka katakan 4 orang. Maka katakan. Kata setengah ulama. Katakan ni kata setengah ulama. 4 orang. Ada ulama yang kata 4 orang. Dan katakan 6 orang. Ada setengah ulama kata 6 orang. Bukan 4, 6. Dan setengah ulama katakan 6 orang. Apa tu? 3. Katakan 6 orang. 3 bagi ahli iman. Dia koma lah situ patutnya. Dia tak koma lah, dia pantai tu. Katakan 6 orang. 6 orang. Katakan yang pertama dia kata 4 orang. Katakan malaikat datang 4 orang. Katakan yang kedua pula kata 6 orang malaikat. Habis itu 3 bagi ahli iman. 3 daripada 6 tadi ni ahli iman. Dan 3 bagi ahli kafir. 3 orang untuk orang iman, 3 bagi ahli kafir. Tu. Seperti itulah titik itu. Habis itu kalau ikut tu, habis itu lah. Telah menyebutlah akan dia oleh zaman. Telah menyebut akan dia oleh zaman. Zaman dari hasyiah zaman. Kitab lah. Zaman bukan nama. Hasyiah zaman. Kitab hasyiah zaman lah. Tafsir hasyiah zaman tu. Dia ada jalan lain. Kita ni jalan lain, tafsir jalan lain. Ni tafsir hasyiah zaman. Orang panggil. Kita rimau tak apa lah. Kalau kita jumpa lah pondok-pondok buat payah lah nak ngaji hasyiah zaman ni. Tinggi. Atas tafsirnya kata apa? Hasyiah zaman dalam hasyiah zaman kata telah berkatalah oleh Sayyuti di dalam Syifa Us-Sudur. Telah berkatalah Sayyuti, yakni Imam As-Sayyuti. Tulis itu bagi molek sikit.
Imam As-Sayuti di dalam Syifa Usul. Telah mengeluarlah oleh Ibnu Abi Dunya. Telah mengeluarlah oleh Ibnu Abi Dunya di dalam kitab Syifa Usul, telah mengeluarlah oleh Ibnu Abi Dunya daripada Ibrahim An-Nukhai. Itu nama dia, Ibrahim An-Nukhai. Telah berkatalah ia, telah sampailah akan kami bahwasanya orang yang mukmin itu dihadap akan dia pada ketika hendak matinya tu dengan bau-bauan daripada bau-bauan syurga. Dia kata orang mukmin bila dekat nak mati, malaikat dihadap kepada dia bau-bauan daripada syurga. Hebat. Orang yang beriman, orang yang soleh ni, malaikat nak mari kepada dia, tak ambil nyawa lagi, mari tu tengok pergi tu dah hamba dah bau-bauan syurga tu kat dia, wasa wangi ada. Maka diambillah akan ruhnya, lepas tu baru malaikat tu ambil ruh dia. Buh dulu bau-bauan syurga, baru ambil ruh. Maka dijadikan ruhnya di dalam kain sutera syurga. Ruh tu lepas tu di dalam kain sutera syurga. Kemudian dipercik akan dia dengan demikian bau-bauan itu. Tadi bauan sekali. Lepas tu bila dah ambil roh tu, lepas tu letak di atas kain sutera syurga. Lepas tu percik sekali lagi dengan bauan-bauan syurga. Dan dibungkus akan dia di dalam raihan. Kemudian dinaik akan dia oleh malaikat rahmat ni ke langit. Lepas tu bawa oleh ke langit dalam keadaan bau-bauan syurga naik ke langit. Betul ya? Betul lah. Hadis kata roh orang yang soleh ni akan diarak oleh malaikat naik ke langit. Betul? Dalam hadis memang tepat kata roh orang yang beriman akan diarak naik ke langit dulu sebelum buat masuk balik. Diarak naik ke langit dulu. Nanti korban ke-8 ambil tu naik dari pula. Naik sampai langit pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga, malaikat buat semua roh. Duduk langit yang pertama tengok siapa dia, sakan malaikat tu bawa penuh. Berarak-arak roh tu, siapa dia orang yang hebat tu, akan bercerita ahli-ahli yang ada di langit. Langit yang pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga, sampai langit yang ketujuh. Tengok hebat. Siapa dia roh tu? Roh siapa yang hebat sangat tu? Akan dia cerita. Itu malaikat arak roh orang naik. Naik ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Irji'i ila radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dukhuli jannati. Kata kat roh. Mau ni syurga. Dalam syurga kembalilah kepada roh yang baik. Lepas tu bila dah semua tu baru buat turun. Orang naik ke hadrat, bukan masuk dalam di atas. Nak cerita kata langit duduk di atas. Bila langit duduk atas, naik ke atas. Dia kan nak tumbuh bawah. Nak cerita apa? Malaikat ni dia arah naik lagi, ikut lagi. Kita lepas kata Tuhan di atas ya. Dah cerita nak cerita kata langit dah halat atas, bukan halat bawah. Halat bawah ni neraka. Halat bawah neraka. Neraka yang pertama, neraka yang kedua, neraka yang keempat. Sampai turun ke bawah ni neraka. Naik ke atas langit. Jadi Tuhan kata
Dengar dapat akhir ni. Jalan nak kelik lah. Tapi orang ni kalau bahagia tak apa, orang nak kelik-kelik, tak kisah. Orang yang bahagia nak kelik tak apa, kelik, tak kisah. Tapi kalau orang tu tak bahagia, masa tu menjerit kata, minta tolong, Mina, Elsa, bini dia pun nak sebut. Jangan kelik lah, mak sini, lepas tu minta tolong anak pun dah. Ibrahim, Soleh, apa nama tak tahu anak semua bebek ingat api. Ingat nak kelik rasa tu. Lepas tu ingat ni badik dah. Ibrahim dah cok cek anak semua ingat api. Panggil api, tak bunyi tak. Panggil kawan-kawan pula, Ma'ul. Tak bunyi tak. Dah kali tak payah. Malaikat main duduk depan dia. Malaikat milik depan pada ada dalam barzakh. Dan tersebut di dalam hadis pula bahawasanya turunlah malaikat atas mayat itu oleh 4 orang. Tersebut dalam hadis pula bahawasanya turun malaikat atas mayat itu oleh 4 orang daripada malaikat bawah yang datang kepada mayat itu. Satu malaikat menghilangkan ia akan ruhnya daripada pihak hadapannya yang kanan, dan satu malaikat menghilangkan ia akan daripada hadapannya. Halau menghilang makna menghalau, mana tunjuk kat dia lah, halau mana halau ke depan dia lah, halau ke depan cakap ni orang panggil halau, bahasa mana orang kampung-kampung halau, mu kaki halau kat aku, tunjuk dengan halau kat aku, macam halau dah ya. Tak tahu nak bahasa sini ya, bahasa kampung saya lah betul, mau kaki mana lagi dengan halau kat aku mana dia halau. 4 orang malaikat daripada satu malaikat menghalau ia akan roh daripada pihak hadapannya yang kanan, dan satu malaikat menghalaukan ia akan dia daripada hadapannya kiri, hadapan kiri, dan satu malaikat yang menghalaukan ia akan dia daripada pihak kanan, dan satu malaikat yang menghalau ia akan dia daripada pihak kirinya. Adalah cerita dah. Kita nak cerita lebih tak tahu dah. Kita baca ya. Aku pun tak tahu lah tu masa itu. Ya. Duduk dah boleh cerita habis. Cerita nak bayar, kita nak cerita lebih tak boleh. Aku pun tak tahu yang masa tu pun tak tahu. Ya, kita baca baca lah. Kita pun tak tahu ya ni lagu mana pun kita tak tahu ni. Cerita bab rekod tak apa, cerita bab semayang tak apa, kita dah buat dah. Okey, takbir atau ihram tak apa, kita boleh. Masa angkat tangan pula ke mana nak ambil 4-5 agama bercerita apa kita buat. Dua lah agama nanti pun tak lagi. Lepas tu nak cerita lebih tak tahu lah, dekat tahu. Kita kata lah, kita tak ada gila. Telah menyebutlah akan dia oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Berkatalah ia, dan terkadang-kadang keberatan lidah mayat itu. Kadang-kadang Imam Ghazali kata beratnya lidah mayat. Berat lidah. Nak menyebut Allah. Berat. Mana orang yang tak dapat nak menyebut Allah, alamat dia tak apa nak oleh. Mana akhir kesudahan kita kena sebut Allah. Akhir kesudahan kita kena sebut Allah. Allah pun tak apa dah. Kalau kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tiba semua dah. Kita pergi asyhadu an la ilaha illallah. Kawan tu pun nanya teruk.
Ya, panjang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tak mungkin. Ya, kita tengoklah orang tu rasa teruk. Salah cara anda eksperimen dia tak teruk. Lah. Allah. Dah boleh sebut Allah tak apa dah. Ni pun anak-anak pun ajar main dengan kita gelak lah. Gelak apa? Mari anak-anak zaman-zaman itu ngerti. Kau nak mati, dia panjang pun tak tahu berselawat, puasa macam-macam tu baik. Gelak apa? Apa ni jadi kos kedai tu. Tak tahu kita pun dengar apa Allah pun tak tahu. Kos kedai apa? Kita dah teman-teman ni lah. Pelik-pelik. Terus kita takut apa? Mati esok lagu. Sebelum nak sebut Allah dia tak budak mengingat selawat apa dulu awak. Tahu kan? Selawat nanti kan. Tengok. Kita pelik-pelik nak saya mati ayah dia menjak. Kalau ayah tu teruk sangat bagi mudah lah ni nak cip payahnya. Tak. Bagi soalan tu mudah ni. Jawapan mudah-mudah sikit yang payahnya. Ada. Bermula mereka itu menghalalkan oleh mereka itu akan ruhnya daripada segala terpi, daripada segala terpi ruah anak dari kebelah. Apa dia? Tu. Tu kita tengok tu. Kena tanya tengok. Kita mana tidak saja nak con bila sebab apa? Dia panjang di situ. Saja nak teh nak pergi boleh nak teh nak tengok tahap. Hebat dah. Nanti kita jawabnya hebat dah. Tengok tu Kalau ada hebat sampai bermula tu dan berarti tu tak tahu. Ya, boleh itu mana tak ngerti. Tu betul memang boleh berarti situ. Tanah itu bermula mereka itu menghilangkan oleh mereka itu akan rohnya daripada segala terpiwas anak dari. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma ta'ala bika wa bika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.